Assalamualaikum semua. Salam Zuhur. Selamat tengah hari. Hari ini 8 hari bulan 12 2025. Kesan-kesan banjir itu satu pokok balak dah hanyut tepi jalan, alhamdulillah berjalan. Hanyut pada sana tu. Bawah pokok tu dia tumbang, dia hanyut kemari. Dan satu perdu lagi dekat sini. Padak kena bakar. Kat sini juga tak boleh nak alihkan. Okey. Padak kemas-kemas barang dapur. Ada lagi yang belum bersisa lagi. Belum habis kemas. Nak kemaskan sikit-sikit dengan mak ndak. Wan tengah kemas-kemas. Nak ikut mak dia balik ke Johor katanya. InsyaAllah. Nanti nak view kat dapur sikit dalam bilik tu. Yang dah kat dapur tu Pak Dak pending sekejap. Nak tolong mak ndak kemas dapur. Wan cakap nak pakai almari dia. Jadi almari tu Pak dah ambil dari serambi. Masuk kat bilik Wan. Tu. Okey. Dalam bilik Wan tu. Sempat juga pagi ni Pak Dak spraykan naku ni. Tingkap naku dekat bilik air. Sebelah bilik air. Okey. Ingat tadi nak masuk ngecat. Tak sempat. Nak kena mengemas. Alhamdulillah. Sebahagian. Nanti kita sambung lagi. Ni barang paksu banyak ni. Belum habis. Ni sebahagian dah kemas insyaAllah. Doakan kami sihat. Moga semua sihat. Dimulakan Allah segala kerja-kerja. InsyaAllah. Assalamualaikum. Sayang semua. Amin. Rabbil alamin. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Alhamdulillah hari ini 10 hari 12 2025. Okey, Pandak masih meneruskan kerja-kerja sapu cat kuing. Letusan pertama. Baru sampai sini semalam dapat sebahagian. Okey. Bahagian rumit juga ni. InsyaAllah. Baru sebahagian pun selapis belum siap lagi ni. Okey. Doakan Pandak sihat, doakan Wan sihat, Mandak sihat semua. Wan dekat Johor ni. Okey. Mungkin 2 minggu dekat sana. InsyaAllah. Doakan kami semua, untuk sahabat semua. Okey, bye. Assalamualaikum. Sayang semua. Amin amin rabbil alamin.
Assalamualaikum, selamat petang. Alhamdulillah. Dah pukul 5 lebih. Pandak bersiap. Bukan lapisan pertama dekat atas ni. Tak sempat lagi habis buat 2 lapisan. InsyaAllah, Pandak akan sambung lagi nanti. Yang atas ni Pandak tinggal dululah. Pandak utamakan nak buat dapur bawah, insyaAllah. Okay. Itu dia. Doakan Pandak sihat. Doakan Pandak sihat. Kawan juga sihat, insyaAllah. Keluarga kita sihat semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan mudahkan segala kerja-kerja. Assalamualaikum. Sayang semua.